Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Kreatif Madani Progresif Harmoni. Salam Metrokrasi 25 mewarnai generasi madani masa hadapan. Dari jauh datang ke Pahang, datang belajar untuk cemerlang. Selamat datang ke Kolej Metrokrasi Pahang, warganya terbilang, pelajarnya cemerlang. Terlebih dahulu, saya dan barisan pengurusan Kolej Metrokrasi Pahang ingin mengucapkan jutaan tahniah atas pemilihan anak-anak pelajar untuk menyambung pelajaran di Kolej Metrokrasi Pahang. Warga kolej amat berbesar hati menerima anak-anak pelajar untuk meneruskan perjuangan menimba ilmu di sini. Selamat datang ke Kolej Metrokrasi Pahang bagi sesi 2025-2026. Tahniah diucapkan kepada ibu bapa dan juga waris-waris pelajar yang telah menerima tawaran untuk anak-anak melanjutkan pelajaran di Kolej Metrokrasi Pahang. Saya amat menghargai dorongan, pengorbanan dan doa untuk anak-anak kita yang bakal menyambung pengajian mereka di sini. Sedikit latar belakang tentang Kolej Metrokrasi Pahang untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Kolej Metrokrasi Pahang atau dikenali sebagai KMPH merupakan sebuah kolej metrokrasi di bawah kendalian Bahagian Metrokrasi Kementerian Pendidikan Malaysia BMKPM. Proses pembinaannya bermula dari bulan Februari 1999 dan mula dibuka pada 1 Mac 2003. Kolej ini dibina di kawasan seluas 75 hektar. Dan lokasinya agak strategik, berhampiran dengan Pekan Gambang, hanya kira-kira 35 km dari Bandar Kuantan. Peneraju kecemerlangan adalah moto di Kolej Metrokrasi Pahang. Berdasarkan moto ini, kami juga menjadi peneraju kecemerlangan dalam semua aspek, sama ada dalam akademik maupun core curriculum. Di Kolej Metrokrasi Pahang ini, kami sentiasa berazam untuk membangunkan potensi yang ada dalam diri anak-anak pelajar. Kami akan berusaha mencipta watak pelajar matrikulasi berpandukan kepada falsafah pendidikan negara, iaitu memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi dan jasmani. Justeru itu, kami telah menggariskan hala tuju transformasi pelajar Kolej Metrokrasi Pahang bagi membentuk watak atau karakter yang wajar dimiliki oleh pelajar Kolej Metrokrasi Pahang. Hala tuju yang dimaksudkan mempunyai 5 teras, iaitu teras pertama, pelajar berdaya saing, iaitu kompetitif. Teras kedua, pelajar berdaya tahan, resilient. Teras ketiga, pelajar serba boleh, versatile. Teras keempat, pelajar fasih digital, iaitu digital fluent. Dan teras kelima, pelajar toleransi, pelajar tolerant. Besarlah harapan saya agar anak-anak pelajar dan semua warga KMPH dapat memahami dan menghayati hala tuju transformasi pelajar ini dan bergerak secara bersama untuk merealisasikannya. Program matrikulasi merupakan laluan pantas untuk ke IPTA dan IPTS. Malah, anak-anak pelajar berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara kerana program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia telah berjaya diiktiraf oleh 50 universiti luar negara dengan 24 universiti tersenarai di bawah top 100 QS World University Ranking. Terkini, kita telah berjaya mendapat pengiktirafan daripada University of Cambridge, United Kingdom dan University of Glasgow,
Scotland. Lebih menarik lagi, program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia ini turut menawarkan skim latihan tenaga pengajar program matrikulasi untuk pelajar-pelajar cemerlang. Anak-anak pelajar akan dihantar melanjutkan pelajaran ke luar negara dengan beasiswa penuh daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Setelah tamat pengajian, anak-anak pelajar akan ditempatkan sebagai pensyarah akademik di kolej-kolej matrikulasi seluruh negara. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2006 dan sehingga kini telah menghasilkan 266 orang pensyarah muda dalam pelbagai bidang akademik. Kemudahan-kemudahan yang terdapat di Kolej Matrikulasi Pahang adalah seperti kafeteria, perkhidmatan dobi layan diri, minimart, kedai alat tulis, mesin ATM bagi bank Islam dan bank rakyat, kaunter tingkit bas dan lain-lain kemudahan. Kolej Matrikulasi Pahang juga telah memperoleh pengiktirafan sijil MSISO dalam melaksanakan kerja buatnya yang berkualiti. Untuk makluman pelajar maupun waris-waris pelajar, kebajikan pelajar merupakan perkara yang amat dititik beratkan oleh pihak pengurusan Kolej Matrikulasi Pahang di mana pelajar dilindungi insurans berkelompok, pelajar akan diberi rawatan harian sekiranya tidak sihat dan perlu mengikut SOP yang ditetapkan. Pelajar juga akan diberi bantuan zakat mengikut kelayakan. Harapan kami, warga Kolej Matrikulasi Pahang, supaya anak-anak pelajar dapat mengikuti pembelajaran di KMPH ini dan dapat merealisasikan visi dan misi kolej serta visi dan misi bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kita sama-sama berdoa agar anak-anak pelajar dapat mengikuti pengajian dengan sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.